Selamat kembali ke Autoguide Panorama. Adakah anda bersedia menyaksikan kemuncak kemewahan dan prestasi? Mercedes-Benz bersedia mentakrifkan semula keanggunan dengan siri ultra mewah terbarunya, Mythos, yang dijangka membuat penampilan sulung pada tahun 2026. Subjenama eksklusif ini menjanjikan pengalaman kereta mewah yang melampaui prestij Mercedes-Maybach, dengan pengeluaran yang sangat terhad untuk memastikan eksklusiviti maksimum. Siri Mythos pertama kali dibayangkan pada tahun 2022, namun hanya minggu lalu, semasa pengumuman keputusan keuangan 2023, Mercedes-Benz mengesahkan pelancarannya. Perkembangan menarik ini selari dengan jangkaan kehadiran model pertama dalam barisan Mythos, Mercedes-Maybach SL Speedster yang menakjubkan. Model ini bukan sekadar naik taraf, ia adalah satu kenyataan berani dalam dunia reka bentuk dan kemewahan otomotif. Siri Mercedes-Maybach SL Mythos, yang diusik oleh ketua mereka, Gordon Wagener, dijangka hadir dengan cat dua tona yang memukau serta rekaan unik. Bonetnya akan dihiasi dengan lencana Mythos yang terukir berulang kali pada cat hitamnya, memberi sentuhan eksklusif dan sofistikated. Namun perubahan bukan sekadar luaran. Model Speedster ini akan menghapuskan tempat duduk belakang, kembali kepada gaya klasik dengan cermin depan yang lebih rendah serta lebam aerodinamik dramatik di belakang tempat duduk, meningkatkan daya tarikan visual dan dinamik prestasinya. Di bawah bonet, Mercedes-Maybach SL dikabarkan melepasi kuasa 600 kW yang telah dicapai oleh SL e-Performance. Peningkatan kuasa ini meletakkan Mythos SL sebagai pencabar serius kepada gergasi kereta sports mewah seperti Ferrari dan Lamborghini. Siri Mythos bukan sekadar mengenai kelajuan dan kuasa, ia tentang mencipta kereta koleksi yang memancarkan eksklusiviti dan ketukangan, membolehkan Mercedes-Benz mengenakan premium yang jauh lebih tinggi. Pengenalan subjenama baharu ini hadir selepas pertumbuhan luar biasa dalam jualan Mercedes-Maybach, yang meningkat sebanyak 19% pada tahun 2023 dipacu oleh permintaan tinggi untuk Mercedes-Maybach GLS dan S-Class. Kejayaan ini mengukuhkan strategi Mercedes-Benz untuk memperluaskan penawaran ultra mewahnya. Walaupun butiran tepat siri Mythos masih dirahsiakan, keterujaan semakin memuncak. Adakah semua model akan diasaskan daripada kereta Mercedes-Benz sedia ada? Atau adakah kita akan melihat rekaan eksklusif yang benar-benar dibuat mengikut pesanan? Satu perkara pasti, siri Mythos bakal menetapkan penanda aras baharu dalam kemewahan dan eksklusiviti, menjadikannya impian para peminat kereta dan pengumpul di seluruh dunia.